Simpanan emas berbeza dengan simpanan duit. Anda tidak perlu tukarkan kesemua wang simpanan anda ke dalam bentuk emas. Jadi, berapa banyak duit yang perlu anda simpan dan berapa banyak emas yang boleh anda simpan. Asas simpanan yang pertama, anda perlu pelbagaikan portfolio simpanan. Bukan hanya fokus pada satu tempat simpanan sahaja. Ini adalah untuk mengurangkan risiko kehilangan. Asas simpanan yang kedua, anda perlu tahu apa kelebihan dan kekurangan setiap portfolio simpanan yang anda buat tu. Duit yang disimpan di bank sesuai untuk disimpan cukup sebanyak 1 hingga 2 bulan belanja sahaja. Ini kerana duit di bank sangat mudah keluar dan masuk dengan kadar dividen yang sangat rendah dan risiko kehilangan yang agak tinggi. Duit di ASB dan tabung haji pula cukup untuk simpanan 3 bulan pendapatan. Duit belanja hangus dan duit yang anda tahu akan digunakan dalam masa 2 tahun. Selebihnya, anda boleh pilih untuk bekukan simpanan anda dalam bentuk aset seperti emas. Emas adalah simpanan yang kalis inflasi. Bermakna nilainya tidak akan jatuh. Berbeza dengan wang fiat. Semakin lama anda simpan, semakin besar ia kehilangan kuasa beli. Sebab itu, ilmu dalam simpanan emas ni penting. Bukan sahaja untuk anda maksimumkan keuntungan, tapi untuk mengelakkan anda rugi dalam simpanan. Bagi anda bersedia untuk kukuhkan kewangan dengan simpanan emas, rujuk pin video atau isi borang sign up untuk maklumat lanjut. Saya akan bantu anda sebaiknya.